Siapa kata hari Sabtu hari untuk kita tidur? Smart Kelana seawal jam 8 pagi telah ramai orang yang datang. Jadi, hari ini yang paling penting adalah top score student ada dekat sini. Kenapa ya Aina? Sebab hari ini berlangsungnya dua acara yang terbesar, iaitu Mesyuarat Agung PIBG kali ke-43 dan Hari Anugerah Kecemerlangan. Okey, mari kita saksikan apa yang terjadi. Jom, bermula dalam dewan. Kita dapat saksikan pergerakan peneraju Smart Kelana duduk semeja dalam Mesyuarat Agung PIBG. Walaupun sekolah kita ni kecil sahaja, tapi semangat muafakat yang ditunjukkan memang luar biasa. Segala perancangan untuk masa depan sekolah semuanya dibincangkan dengan penuh teliti demi memastikan kecemerlangan sekolah kita terus terjaga. Namun bukan itu sahaja, sekolah kami juga telah mengadakan Hari Anugerah Kecemerlangan bagi tingkatan 4 dan batch SPM tahun 2025. Hari ini kita raikan the best of the best dalam akademik dan sosial. Sekarang, mari kita ke segmen interaksi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bersama saya YB. Bagaimanakah YB lihat peranan pelajar hari ini dalam membangunkan negara pada masa depan? Ya, saya melihat peranan anak muda pelajar ni dalam 3 aspek. Yang pertama, mereka sebagai ejen politik, iaitu mereka ada satu undi untuk menentukan siapakah pemimpin yang terbaik yang mereka nak pilih. Perlu ada ilmu untuk memilih pemimpin yang baik. Yang keduanya adalah mereka adalah ejen ekonomi. Maknanya mereka belajar, kemudian mereka akan masuk alam pekerjaan. Untuk mereka ini menjadi tenaga-tenaga mahir yang menyumbang kepada ekonomi dan pembangunan negara. Jadi bermula dengan belajar di sekolah dengan mengambil subjek cemerlang, kemudian sambung belajar. Dan yang terakhir, yang ketiganya adalah ejen sosial. Maknanya anak-anak murid ni, anak-anak pelajar ni, mereka adalah ejen kepada perpaduan dan keharmonian masyarakat. Walaupun majoriti mereka Melayu Islam, tapi mereka boleh hidup aman dan damai, ataupun apa yang Arab sebut sebagai ta'ayush, hidup secara aman dan damai di antara Islam, bukan Islam, untuk sama-sama membina negara. Jadi kalau anak-anak kita ni suka pada perpaduan, mereka akan buat baik, menjaga keamanan dan kestabilan negara. Terima kasih. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan YB. Kini saya bersama dengan Tuan PIBG. Assalamualaikum Tuan. Bagaimanakah pihak PIBG boleh mengusahakan kebajikan murid di Smart Kelana? Berkenaan dengan usaha yang boleh dibuat oleh PIBG, tidak ada perkara yang spesifik. Tapi sudah tentu PIBG punya peruntukan untuk meningkatkan kecemerlangan murid, kecemerlangan pelajar di sini. So, antum boleh guna peruntukan yang ada. Boleh mohon dengan PIBG secara khusus, sama ada melalui guru ataupun badan pelajar. Mohon peruntukan daripada PIBG yang sepatutnya lah bagi mengadakan program-program yang boleh meningkatkan kecemerlangan pelajar. So dengan peruntukan itu tidak ada had sebenarnya untuk antum minta, tapi kalau antum rasa ianya perlu, insya-Allah kita boleh pertimbangkan. Apa saja, sama ada untuk akademik ke, untuk ko-akademik ke, apa saja boleh mohon. Insya-Allah. Itu saja. Okey, terima kasih Tuan PIBG. Okey guys, itulah dia kemeriahan 2 majlis dalam satu hari di Smart Kelana. Kepada yang mendapat anugerah, syabas diucapkan. Kepada ibu bapa, terima kasih kerana terus menyokong kami. Jangan lupa untuk terus ikuti perkembangan sekolah kami di TV PSS Petra, okey? Saya Miokai Stakif. Saya Nur Aina. Kami melaporkan untuk TV PSS Smart Kelana. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum.